Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Pada Guru. Okey, terima kasih kerana masih menonton dan subscribe video-video di channel Pada Guru. Okey, hari ini saya nak buat satu video tutorial DIY bagaimana kita tukar water tap ni. Okey, ni two way water tap for check kat toilet. So saya akan tukar kepada ni angle valve. Okey, angle valve. So saya akan tukar kepada angle valve. Angle valve ni saya beli pada EcoShop. Murah saja, RM2.40. Kalau kedai lain mungkin RM7, RM8 juga ni. So saya akan tunjuk bagaimana nak tukar water tap ni. So sekarang yang pertama kita pastikan air ditutup, bekalan air utama ditutup. Okey, mari kita tengok. So kita kena tutup bekalan air utama dulu. Okey, agak-agak saja. Lepas tu kita akan check. Okey, air dah tak ada. So yang penting kita tutup bekalan air utama dulu. Okey, so kita akan tukar water tap ni kepada air valve. So saya akan pasang sekali dengan flexible hose. Okey, sebelum kita buka water tap ni, kita boleh check dia punya air dulu. So air dah berkurang. So betul lah valve tadi kita tutup, air dah kurang. So kita akan buka ni. Okey, so saya tak pasang ketat ni. Benda ni, water tap ni saya tak pasang ketat. So saya boleh buka dengan tangan saja. Okey, so pipe ni dah rapuh. Maknanya pipe ni dah lama dah. So saya nak buka tadi pun belum buka dengan tangan sudah patah. Nampak? Pipe ni rapuh. So yang ni bukan besi, betul-betul besi. So kita tukar sajalah. Ini pun dah tak boleh pakai dah tap ni. Kita buang saja, kita tukar kepada yang bawah. So yang sepihan ni kita kena buang lah. Ni. Okey, saya dah percaya buat keluar dia punya ni, dia punya sepihan. So angle dia, angle valve ni besi. Besi, tapi tak pastilah dia boleh tahan, kita boleh tahan sebab harga pun RM2.60, RM2.40. So kita tukar sini sajalah. Okey, so yang ni tak disertakan dengan dia punya hook untuk hook untuk silver hose. So saya guna dulu setara. So ini dia angle valve. So kita pasang dia punya, pasang white tape dulu. Okey, white tape dulu. Kita pastikan white tape dia tebal-tebal lah sikit lah, sebab nanti air tak keluar. So saya beli ini dekat Eco saja, RM2.60. Kita tengok boleh tahan, kita balut tebal-tebal sebab tak mahu air leaking. Rokok air. Okey dah. So kita boleh ketat lagi, tapi nampaknya kita cuba adjust sikit. Okey, agak-agak saja. Tekan terpatah pula. Okey. Okey, sudah siap. Okey, air dah buka dah. So mari kita tengok. Okey. Okey. So tengok ada leaking, tak ada leaking kat sini. So kita dah buka air tadi, kita boleh check leaking, tak ada leaking kat sini. Okey, tak ada air menitik. Okey, tak ada air menitik. Okey. Tak ada air menitik. So angle valve ni pasang okey. So kita pasang punya flexible hose. Nanti kalau ada bocor dekat sini, kita boleh pasang, kita boleh tambah white tape lah. Agak-agak, jangan kuat-kuat, ini patah pula.
macam tadi. Saya tak expect boleh patah sangat, besi boleh tahan lah. Nampak dia gerak kan. So pastikan kita gerak lah. Okay. So buka air. Okay. Air okay. So tak ada leak kat sini, saya ketat agak-agak je. So akhirnya dah berjaya tukar hingga bah. Kerja dia mudah, tapi tiba-tiba pipe yang saya tukar tu, so pipe yang ni tukar ni patah. Okay. Buat patah. Okey, inilah hasil terakhir. Okey, kejadian dia. Okey, ini flexible hose, angle valve. Okey, angle valve ni RM2.60 dengan flexible hose RM2.60, lebih kurang tak sampai bawah RM10 dah. Okey, semua total bawah RM10 ya. Cuma dia tak disertakan dengan hook. Okey, hook untuk kita gantung dia. Okey, tak apa, nanti kita boleh cari dekat kat kedai. Okey, so tak susah. Cuma bila pasang mungkin ada pipe patah ke kan. Perkara-perkara yang tak dijangka. So kita banyak sabarlah untuk buat tutorial DIY ni. Okay, so mari kita tengok air dia. Air dia laju. So saya guna hingga valve ni. Kalau guna two way tu mungkin slow sikit. Okay, apa-apa pun terima kasih kerana menonton video ini. Okay, teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okay, anda boleh lakukan, tak mahal, bawah RM10 saja. Okay, apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum.